Okey geng, sambung projek Wira Geran aku ni. Alright, Wira aku ada problem yang lain geng. Bila aku bawa Wira Geran ni kan, masa nak break, pedal brake ni masuk ke dalam sangat. Dah tekan sampai habis dah, brake tak cengkam lagi. So aku tahu ni masalah apa. Aku suspect memang master pump ni yang dah kong. Dia dah bocor dah. Bila aku buka penutup master pump ni kan, mak tengok weh minyak dia kotor gila weh. Jadi jom saya tekan benda ni. Tapi sebelum tu, aku dah buka dulu air intake Wira Geran ni supaya senang sikit aku nak buat kerja. Settle tu, aku ambil alat yang macam spray ni kan, masukkan dalam master pump dan kita keluarkan semua minyak brake yang ada dekat dalam tu. Ambil masa sikit lah, tapi yang penting menjadi. Settle tu, ini dia minyak brake yang kotor tadi. Dan dekat dalam master pump ni memang berkeladak teruk So jom kita tanggalkan master pump ni. Aku lapik kain dekat bawah sebab minyak brake ni sifat dia asid tau. Aku cuba nak tanggalkan nut hose ni. Sumpah payah gila weh. Nak buka kuat-kuat tak boleh sebab nut tu macam lembut je. Akhirnya aku taruh WD-40 dan ketuk-ketuk sikit. Barulah boleh buka. Tu pun guna plier. Habis rosak nut tu. So settle buka semua hose tu, bolehlah bawa keluar master pump ni. Mantap. Jadi korang nampak tak ni geng? Inilah dia geng, bocor dia. Sebab inilah brake jadi lembut dan ke dalam. Lepas tu sebelum aku buka, aku memang dah beli dah master pump yang baru geng. Tapi kan geng, dia tak samalah bentuk dia dengan master pump lama. Alamak geng. Aduh, yang lama ni guna model apa ya geng? Aduh, pening aku nak kena buat teka-teki pula. Jadi servo ni pun bukan servo Wira punya tau. Pada awal aku macam tak apalah, boleh je masuk kan. Tapi bila dah pakai, ada gap dekat situ geng. Maknanya diameter lubang servo tu lagi besar dari Wira punya. Waduh, aku nak tanya korang, kalau kes macam ni, boleh pakai tak master pump Wira ni dekat servo ni? Ke lagi elok aku tukar servo Wira je? Ataupun tukar servo Evo 3 kan? Aku rasa servo ni memang dah double layer dah. Aku nak minta pendapat dari korang macam mana geng. Tolong komen dekat bawah geng. Sangkut projek aku ni. Alright, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.